Salam siaran digital. DTT adalah singkatan terma bahasa Inggeris iaitu Digital Terrestrial TV. Terma ini merujuk kepada penyiaran TV dalam format digital, di mana siarannya dipancarkan melalui transmisi atau pemancar bumi terus kepada penonton. Hanya antena UHF berupaya menerima isyarat DTT dan disalurkan kepada decoder untuk tatapan audio visual. Selain daripada pertambahan saluran TV, perbezaan yang paling ketara adalah kualiti gambar dan suara yang amat stabil dan lebih menyerlah. Ketika ini, Malaysia berada di fasa ujian siaran, di mana kekuatan dan kejituan isyarat digital dinilai kualiti penerimaannya. Terima kasih di atas kesudian anda untuk turut serta melalui fasa ujian ini. Anda dibekalkan dengan set percubaan yang perlu dipasang di kediaman anda selama beberapa bulan. Set percubaan anda mengandungi satu set decoder, satu unit alat kawalan jauh, seutas kabel HDMI, seutas kabel RCA dan sebuah adapter kuasa. Anda akan dihubungi oleh unit teknikal MyTV bagi mendapatkan maklum balas mengenai siaran ujian DTT. Set percubaan ini akan diambil kembali selepas fasa percubaan tamat bagi tujuan analisa teknikal dan penambahbaikan. Peserta yang mengambil bahagian di dalam fasa ujian DTT layak untuk menerima satu set decoder keluaran sebenar daripada MyTV Broadcasting Sdn Bhd apabila dilancarkan nanti. Terima kasih di atas kerjasama anda. Jika anda mempunyai sebarang masalah atau pertanyaan lanjut berkenaan DTT dan fasa ujian, sila hubungi kami di 1300 80 6988.